pentas utama persembahan Mara dengan tajuknya Amanah. Nama saya Jalil bin Hassan. Di sini, saya nak bagi tahu dengan semua orang yang ada di sini. Rahsia di sebalik semua ini, ianya masih jelas. Jelas sangat. Walaupun saya buta, tapi saya dapat melihat dengan jelas dan terang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ayah, kawan-kawan Afiq di MRSM semua baik-baik. Cikgu pun sama. Satu hari nanti, Afiq nak jadi doktor lah, Ayah. Afiq nak jadi doktor yang berjaya. Afiq boleh bantu ramai orang sakit. Lepas tu, Afiq boleh bantu Ayah. Kesian Ayah. Afiq tahu Ayah penat. Macam-macam kerja Ayah buat. Kesian Ibu. Ibu jual sambal, cuci rumah orang untuk bantu Ayah. Semua tu untuk Afiq dan Azrul. Ayah, jangan salahkan diri Ayah ya. Kami tahu Ayah sayangkan kami. Kalau Ayah rindu, Ayah tengok ke langit. Afiq dan Ibu ada dekat situ. Afiq dan Ibu bertidur ya, ya. Hari itu, saya kehilangan anak saya, Afiq. Isteri saya sedang dan hampir kehilangan anak bungsu saya, Azrul. Cuma yang tinggal hanyalah ini, amanah. Nanti suatu masa sang surya akan menyinar jua, membawa harapan yang menggulung bersamanya. Engkau hadir bagaikan
meniti awan yang kelabu. Ku tepuhi lorong yang berliku, mencari sinar yang menerangi kegelapanku. Sejak dari itu, aku tak dapat melihat dunia ini lagi. Api bakar mata aku, tapi tak pernah bakar cinta dalam jiwa ini. Mari, mari. Relax sangat. Kak, saya nak hamper yang besar, yang cantik. Saya nak 4 set. Ini pakcik lagi, dia bagi lagi. Bagi korang saya. Percuma je, percuma. Bagilah semua. Boleh kan? Boleh je bagi semua. Mak! Boleh. Mak! Mak, awak dapat bako percuma ni. Bakul buruk ni, kau nak bagi siapa bakul buruk ni? Ha? Apa kecoh-kecoh ni Kak Rina? Atin, tengok bakul buruk ni, mana tadi dapat? Alah, ambil je lah. Tak nak buang. Senang. Nah, kau ambil. Aku tak saya nak. pula. Aku nak balik. Banyak lagi kerja Kita aku nak pula. buat. Jom Ika, balik. Kau ni duduk Kena kat balik kasar ni pula. buat apa? Aku tak faham lah kau ni. Sekali Duduk comel tak kasar. apa juga. Tak say, Ambo. Atin. Marilah. Amboi. Sedap je kau lempar bakul Abang Jalil ni. Tak pelahak aku kalau kau benda lagu ni Ambil mula kau mung lah. Tin, kau kalau tak nak bakul ni tak apa. Tapi kau jangan nak pandang-pandang hina dengan Abang Jalil. Dia buat dengan ikhlas hati tau. Dia tak kacau orang lain. Kak weh. Apa mu sungguh sangat ni? Muka dia kau jalih hok buta tu kau. Kena dah lah mu dengan dia. Dah Lu kau lebih ni. sama-sama miskin. Mulut jangan jahat sangat. Jangan suka-suka nak fitnah aku. Apa? Mu ambil mula bakul ni muki kau gawe mung tu. Bukan standard aku ni Kak weh. Mu kelih aku atas bawah ni lagu mana deh? Mu gitulah mu. Deh? Mu yang mula senah mula tu serupa. Dua-dua gila kau jalih. Aku nak kelih. Balik. Kamunya. Minta maaf sangat-sangat Kak Weh. Sebabkan bakul ayah, Kak Weh pun kena hina. Rol. Kak Weh tak kisah. Sebab Kak Weh faham sangat dengan perangai orang kampung ni. Diorang ni tak pandai nak menilai hasil kerja ayah Rol. Tapi Rol jangan bimbang. Yang penting Rol kena kuat semangat. Rol kena buktikan kat semua orang kampung ni. Yang Rol dengan ayah Rol boleh berjaya. Baik Kak Weh. Dia akan buktikan dia bersungguh-sungguh untuk bantu ayah. Tapi itulah Kak Weh. Dia risau pasal ayah. Ayah dengan buta, tak sihat, tak boleh berjalan, kencing pun tak lawas. Siapa yang akan bantu Kak ayah, Kak Weh? Bab ayah Rol tu, Rol tak payahlah risau. Kak Weh kan ada. Kak Weh boleh masakkan untuk ayah Rol. Kak Weh boleh kemas rumah ayah Rol. Kak Weh boleh sapu laman rumah Rol. Kak Weh boleh siram pokok rumah ayah Rol. Bab kencing tak lawas ayah Rol tu, Kak Rol boleh kasih ubat. Bukan, Kak Rol, maksud Kak Rol ubat jaga bakul ni. Saya ni asal
daripada Kuala Langat. Saya tak kisah pun apa orang kampung ni nak cakap dekat saya dah biasa. Tapi apa yang saya risaukan ni, orang kampung ni bercakap buruk pasal keluarga saya tak kisah, tinggi saya tak kisah, tapi bercakap buruk pasal Azrul ni. Saya takut ia akan merosakkan semangat Azrul. Azrul, kau tunaikan amanah ibu kau, Azrul. Ayah, InsyaAllah ayah baik-baik saja. InsyaAllah. Amanah? Amanah? Apa yang amanah selama ni yang ayah katakan? Bagaimana nak kumulakan? Setiap perkataan ayah semua bermakna. Cahaya di mata ayah. Ibu mengukir tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan di saat begini aku merindukan. Abang kepadamu. Boleh buat. Apa Roja? Teruskan. Ibu, abang, sekarang Ro dah faham apa amanah yang ibu nak sampaikan. Ayah doa je untuk Azrul. Hanya doa ayah saja Azrul ada. Doa ayah yang Azrul ada. Hey, Azrul. Mati Rul. Ketika kapal berlayar di samudra, ayo sahabatku kita bergembira, bernyanyi, bernari bersama, menikmati indahnya dunia. Kenang sahabat, untuk selamanya bersama, untuk selamanya kau dan aku sahabat.
Betul ke kau nak belajar kat luar negara ni? Betul ke? Shut up you! Betul lah. Dia dah buat persiapan pun untuk pergi ke luar negara. Bagilah dia peluang. Ya, dengar tu. Bagilah peluang. Tapi kan korang tahu tak? Dia bawa bakul bapak dia banyak tau. Untuk apa? Nak berniaga kat sana. Azrul, kau sebenarnya nak pergi sana, kau nak belajar ke nak berniaga? Alah, bakul bapak dia bukan Amboi. Dia bawa bakul bapak dia ke luar negara supaya boleh bantu dia dekat sana. Kau main cakap je. Kau buat macam bapak kau. Dah. Dia nak tolong bapak dia kat sana. Sana hidup kos tinggi tau. Azrul, engkau ada duit ke? Siapa nak tanggung kau kat sana nanti? Dah, apalah dia didengki. Kawan-kawan. Dia dapat tajaan pelajaran. Tak, nak ikutlah tu. Nak ikut. Lagipun, dia bakul tu boleh bantu dia kat sana. Dengar tu. Dia boleh ke? Kita kenal dia daripada kecil tau. Perangai dia ni, cakap. Kan ni, Azrul, kau yakin kau boleh buat? Yakin. Dia mesti yakin punya lah. Salah. Dia mesti yakin. Dia yakin. Aku yakin dia yakin. Aku yakin dan aku pasti aku boleh buat. Tengok. Korang semua kena percaya dan yakin dengan aku. Yalah, kalau kau yakin, takkan kita tak yakin. Tak. Okey? Kalau kau cakap macam tu, orang yakin, kita orang kawan kau daripada kecil. Mestilah kita yakin. Aku kan apa, Azrul? Aku cuma risau. Kau kat sana seorang-seorang, tak ada siapa nak jaga kau. Kau kena jaga diri. Yang penting, amanah Allah, agama, solat jangan tinggal. Kan? Betul tu! Lagi satu, kau kena buktikan kepada semua orang, dekat kawan-kawan dan ayah kau, yang kau boleh buat. Betul? Azrul, saya doakan semoga awak dapat menjalankan amanah arwah ibu awak. Dan semoga segala impian awak tercapai. Guys, Beg Azrul tertinggal. Kenapa? Azrul, Ya? jangan ditinggal beg ni. Ini pun amanah. Terima kasih sahabat. Azrul, kami semua ikhlas. Saya nak tekankan satu perkara. Usahawan Bumiputera jangan hanya berlegar dalam pasaran tempatan. Kita ada kemampuan, kita ada kualiti. Beranikan diri, langkahlah ke pasaran antarabangsa. Dunia luar sana luas dan mereka sedang mencari produk seperti yang kita hasilkan. Kalau kita sendiri tidak percaya pada potensi kita, siapa lagi? Jadi, saya mahu lihat usahawan Bumiputera berdiri bukan sahaja di Malaysia, tetapi di pentas global. Kita mampu dan kita mesti terus mara. Inilah amanah kita. Baiklah, hadirin dan hadirat, dengan ini diumumkan penerima anugerah usahawan MARA pada tahun ini bawah kategori kelas tangan jatuh kepada Encik Jalil bin Hassan. Saya seorang lelaki yang pernah putus harapan. Saya kehilangan isteri, anak sulung dan rumah.
saya juga hilang penglihatan dan saya dah tak boleh berjalan. Perkara itu terpahat dalam memori saya dan tidak mungkin saya lupakan. Saya hampir hilang arah. Dengan sokongan Azrul anak saya bangkit semula dengan bakul ini. Bakul ini merupakan satu amanah. Bakul yang kosong perlu diisi. Di situlah saya mula sedar jiwa kalau dibiarkan kosong tidak memberi apa-apa. Saya bangkit semula dan Mara membantu saya. Bakul ini bakul amanah. Ini doa isteri saya. Ini impian anak saya. Ini maruah orang susah yang bangkit bila diberi peluang. Terima kasih semua. Terima kasih Mara kerana percaya ada orang macam saya. Allah, gantikan kehilangan saya selama ini dengan Azrul, anak sulung saya dan isteri baru saya Kak Weh. Tanpa dugaan dan cabaran, bakul ni takkan sampai ke serata dunia. Afiq, sedar ayah dah laksanakan amanah ini. Terima kasih Mara kerana percaya orang macam saya. Baiklah hadirin, berikan tepukan yang gemuruh. Apalah nilai hasil sesebuah kraft tangan, iaitu bakul Pak Jalil. Harga bakul ini jangan dipandang pada nilaian duit. Nilainya adalah pada ketekunan Pak Jalil dan anaknya Azrul dan seluruh orang kampung. Berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Sebagai acara penutup majlis, saya ingin menjemput seorang penyanyi tak asing lagi di negara Malaysia ini. Persilakan Cik Siti Nursana Ibrahim. Assalamualaikum. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam gelap. Rembulan mengambang kini makin sedap, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam
Yang saja daripada kami, Mara. Assalamualaikum.